Selamat pagi. Hari ini kita di Putrajaya. Kita akan meronda basikal. Ini basikal kita. Try ni basikal ni. Jom. Sedap. Basikal ni boleh pergi jalan jauh. Sedap lah. Slippery road or something? Kita sekarang dekat Putrajaya. Pemandangan yang cantik, mengayuh lebih kurang 10 km. Pusing Putrajaya. Cuaca baik. Jam pukul 8.30 pagi. Kita akan mengayuh sampai ujung Marina. Kita patah balik. Cuaca agak jerebu, ikan besar-besar tu. Tu kabus. Kabus tu jerebu. Deh. Ikut larat 10, larat 20. First time ni kita ada laju. Dah. Sebelum PKP. Oh. Sekarang lama pun dah jual lah. Pakai kecil. Dulu kita pakai 26 inci-nya. Brand Exitway. Hari ni kita kecil lagi, pakai folding. Basikal ni saya beli kat kedai Bob di Gombak. Kedai Bob dekat Gombak. Boleh Facebook ada. Ada. Ikutkan harga dia dalam, boleh runding dengan Bob lah terus. Body steel, bukan alloy. Agak berat sikit lah daripada basikal ni, tapi bawa sedap. Ringan juga. Dia ada 7 speed. 7 speed lah, bukan nak lagi laju mana pun kan. Cakap pusing-pusing Putrajaya 20 km, keluar okey je. Sini Marina Putrajaya. Itu hari kita jalan kaki jauh. Oh ya. Oh, ada makan. Flyboard. Sini tempat berkano, berkayak. DoubleTree by Hilton. Ada game lah. Sini kita boleh terus pergi sana tau. Pergi yang tempat kita, tempat yang kaki kita tu kan? Oh, masjid. Hello, excuse me. Sini ada small beach, like a Miami Beach. Miami Beach. This is my beach. Tu ada Umay Cafe tu.
Banyak kafe lah. Ada lah pool. Ada. Kompleks sukan air. Macam ada event lah ni. Baik untuk lutut. Lutut lah je. Dia kan jalan kecil. Haa. Ke jalan tutup lah. 哦，你这个高哦。 Ada event tu, tak bagi kot. Saya boleh je kot cross. Saya boleh pergi sana tau. Boleh lah. Kecuali tutup. Orang tak bagi kereta lah. Sekali boleh je. Ha, boleh jauh sikit. Okey. Oh, berpeluh ah. Oh, apa perlu? Ada. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Sekarang ni hampir 7 km. Cuaca matahari pun dah naik. Ambil breakfast. Breakfast kita buat tembikai. Ubi kelirik. Semua yang healthy. Ramai orang jogging. Tu ramai je. Ramai. Saya buat cycling sini. Tak ramai juga yang jogging pagi ini. Sorry. Obviously he's the stronger one. Ramai pula. Banyak adik. Kaki tu. Ada orang ni lah. Dia ada anak kecil. Tempat duduk. Okay, take a break. Mana? Sini lah, pokok bambu ni. Wah. Terus dalam tasik. Hampir 10 km. Hampir 10 km lah. Okay? Dan kita rehat sebentar. Buat keluar makanan. Dan kita ada keledek rebus.
Tebikai. Okay, Let's go. kita patah balik. Let's go on. Sedapnya pantai. Pantai yang tak seberapa, tak cantik dah pantai. Oh, pantai Balora. Kampung berangkat. Double tree. Okay, let's go. Kita ambil gambar sini. Ngadu lagi. Tapi masih dalam Dengan renovation. renovation. Breakfast. Ismail. Baca Ismail. Bicycle trip kita hari ni Putrajaya. Pukul 9.30 pagi dah. Kita kayuh dalam sejam. Pukul 8.30 tadi. Pemandangan dataran Ampangan dataran Putrajaya. Sebelah belakang tu adalah PICC. Okeylah. Okay, kita jumpa lagi InsyaAllah pada minggu hadapan. Minggu hadapan. Kalau sihat. InsyaAllah. Okay, bye-bye. Subscribe and share. Bye. Salam.